Hai, selamat datang. Hari ini, kita akan bina sesuatu yang betul-betul boleh mengubah kehidupan. Satu rangka tindakan, langkah demi langkah, untuk membuka potensi berdikari dan keyakinan diri dalam kalangan kanak-kanak autistik. Ini bukan pasal teori semata-mata tau, tapi tentang alatan praktikal yang anda boleh terus guna. Jom kita mulakan. Petikan inilah intipati untuk semua yang kita akan bincangkan. Kepercayaan anda tu adalah asasnya. Sebelum apa-apa teknik atau strategi perjalanan untuk berdikari itu bermula dengan kepercayaan anda terhadap potensi anak anda. Peranan anda tu memang sangat-sangat penting. Okey, pertama sekali, jom kita betulkan semula matlamat kita. Matlamat kita bukan untuk jadikan anak kita normal, tapi ia adalah tentang menyusun persekitaran mereka supaya mereka boleh berjaya, menyediakan sokongan yang betul pada masa yang betul untuk membolehkan mereka membina kehidupan yang bermakna dan berdikari mengikut acuan mereka sendiri. Okey, inilah pelan tindakan kita. Kita akan mula dengan asas, iaitu persekitaran. Lepas tu, kita akan lihat 3 kunci utama untuk pembelajaran, diikuti dengan satu kaedah mengajar yang sangat berkesan dan akhir sekali, macam mana nak jadi penyokong yang paling hebat untuk anak anda. Jom kita bina sama-sama. Jadi, kena ingat matlamat kita bukanlah nak memperbaiki apa-apa. Sebaliknya, ia adalah tentang sokongan yang bijak yang menghormati cara unik otak anak anda berfungsi, kepelbagaian neuro mereka. Fokus kita adalah pada kesejahteraan jangka panjang dan kemahiran hidup yang sebenar, bukan sekadar kepatuhan jangka pendek. Sebelum kita nak ajar apa-apa kemahiran pun, kita kena letak asasnya dulu. Macam nak bina rumah kan? Asas kena kukuh. Dan dalam hal ni, persekitaran adalah segalanya. Otak autistik ni berkembang maju bila ada sesuatu yang boleh dijangka dan berstruktur. Jadi, mewujudkan ruang yang betul adalah blok binaan kita yang pertama dan paling kritikal. Bezanya macam langit dengan bumi kan? Satu persekitaran yang kelam kabut dan tak menentu boleh menyebabkan beban deria dan stres, yang mana ia akan menutup keupayaan untuk belajar. Sebaliknya, ruang yang teratur dan mesra deria mewujudkan rasa selamat. Ia menenangkan sistem saraf dan membuka minda untuk pembelajaran. Ini bukan lagi satu pilihan, tapi satu kemestian. Okey, jadi macam mana rupa rumah mesra autism ni? Mungkin ada sudut yang sunyi, kurang barang bersepah, zon yang jelas untuk main atau belajar. Tapi yang paling penting sekali ialah rutin harian yang konsisten. Keboleh ramalan inilah yang jadi sauh mereka. Ia mengurangkan rasa cemas sebab anak anda tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Jadi lebih banyak tenaga mental boleh digunakan untuk belajar. Baiklah, tapak dah siap. Sekarang, jom kita pasang enjin yang akan memacu kemajuan. Kami dah ringkaskan strategi-strategi pendidikan yang kompleks kepada 3 idea teras yang senang sangat diingat. Inilah kunci anda untuk membuka potensi pembelajaran. Senang je nak ingat. Pertama, pecahkan tugasan tu. Kedua, tunjukkan caranya, guna visual. Dan ketiga, puji atau beri ganjaran bila berjaya. 3 tiang ni akan menyokong setiap kemahiran baru yang anda ajar. Tak kiralah sama ada ikat tali kasut ke atau buat sandwich. Kunci pertama kita ialah analisis tugasan. Kita ni selalu anggap benda macam bersiap untuk ke sekolah tu satu benda je. Tapi sebenarnya, untuk otak autistik, ia boleh jadi berpuluh-puluh langkah kecil yang berbeza. Mengenal pasti setiap satu langkah ni sangat penting untuk elakkan rasa terbeban. Cuba tengok nombor ni, 25 tambah. Agak-agak kemahiran harian apa yang perlukan lebih daripada 25 langkah untuk disiapkan? Fikir sekejap. Jawapannya mungkin akan buat anda terkejut. Ya, memberus gigi. Siapa sangka kan? Daripada ambil berus gigi sampailah ke lap mulut dengan tuala, ada lebih 25 langkah yang berbeza. Inilah sebabnya kenapa analisis tugasan ini sangat hebat. Ia mengubah tugas yang nampak besar menjadi satu senarai semak yang mudah diurus. Dan ini membawa kita terus kepada kunci yang kedua, sokongan visual. Bagi ramai individu autistik, melihat itu adalah memahami. Arahan lisan ni kadang-kadang boleh hilang macam tu je. Tapi visual, ia menjadikan benda yang tak nampak, jadi nampak. Ia bukan macam tongkat untuk tolong jalan, tapi lebih kepada seorang penterjemah. Yang ni mungkin anda nak ambil screenshot. Inilah toolbox visual kita. Jadual visual ni macam peta jalan langkah demi langkah. Cerita sosial pula terangkan peraturan sosial yang tak tertulis. Model video tunjuk betul-betul apa yang perlu dibuat. Setiap alatan ni menterjemahkan apa yang kita harapkan ke dalam bahasa visual yang jelas. Dan kunci ketiga kita,
Peneguhan positif. Yang ni penting sangat. Ia bukan rasuah. Rasuah kita bagi sebelum buat sesuatu. Peneguhan pula kita bagi sejurus selepas sesuatu tingkah laku yang baik ditunjukkan. Dengan meraihkan usaha serta-merta, anda sebenarnya sedang memprogram semula otak mereka untuk kaitkan kemahiran baru tu dengan sesuatu yang positif. Ini akan membina motivasi dalaman. Okey, kita dah ada persekitaran yang mantap, kita dah ada 3 kunci utama kita. Sekarang, masanya untuk gabungkan semua ni. Macam mana sebenarnya kita nak ajar kemahiran-kemahiran ni? Ada satu teknik khusus yang sangat berkesan. Namanya kaedah rantaian songsang dan kaedah ni, memang bijak. Kenapa? Sebab kita minta anak kita selesaikan langkah terakhir dulu. Ini memastikan setiap sesi latihan berakhir dengan kejayaan. Mereka akan sentiasa dapat rasa perasaan, saya dah berjaya. Ini adalah penggalak keyakinan yang sangat-sangat hebat. Jadi, guna contoh boros gigi tadi, anda akan bantu dia buat setiap langkah sampailah yang paling akhir sekali, lap mulut. Bahagian tu biar dia buat sendiri. Dan anda terus raikannya. Wah, pandainya. Bila dia dah mahir, anda undur satu langkah. Sekarang dia kena tutup paip dan lap mulut. Anda akan undur ke belakang sikit demi sikit, membina kejayaan di atas kejayaan. Okey, bahagian terakhir dalam pelan tindakan kita adalah untuk bawa semua alatan ini keluar dari rumah dan ke dunia, terutamanya ke sekolah. Ini adalah tentang menjadi penyokong yang paling bijak dan berkesan untuk anak anda. Tolong, jangan sesekali lupa benda ni. Andalah pakar nombor 1 di dunia tentang anak anda. Pemerhatian harian anda tu bukanlah cerita-cerita kosong, tahu tak? Itu semua adalah data. Anda tahu apa pencetusnya, apa yang menenangkannya dan apa yang menaikkan semangatnya lebih baik daripada sesiapa pun. Dan data tu tak ternilai harganya. Selalunya, data-data penting ni akan dimasukkan ke dalam satu dokumen rasmi yang dipanggil Rancangan Pendidikan Individu atau RPI. Mungkin namanya lain di tempat anda, tapi konsepnya sama je. Ia adalah pelan tindakan rasmi untuk kejayaan anak anda di sekolah. Jadi, untuk mesyuarat anda yang seterusnya, cuba bawa soalan-soalan power ni. Daripada hanya tanya pasal grade, cuba tanya, macam mana matlamat ni boleh sediakan anak saya untuk berdikari? Soalan macam ni akan ubah perbualan daripada kepatuhan jangka pendek kepada keupayaan jangka panjang. Kesimpulannya, macam nilah. Kebolehan untuk berdikari itu takkan tumbuh daripada tekanan untuk jadi normal. Ia akan tumbuh subur daripada asas yang selamat dan sokongan yang bijak. Kita sebenarnya tengah bina satu jambatan. Jambatan daripada struktur luaran yang kita sediakan kepada kebebasan dalaman mereka sendiri. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Berdasarkan semua yang kita dah bincangkan hari ni, persekitaran, 3 kunci, kaedah mengajar, apakah satu blok pertama yang anda boleh letak dalam pelan tindakan anak anda hari ni juga? Apakah satu langkah kecil yang anda boleh ambil untuk mula membina jambatan tu ke arah kemerdekaan?